Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jersey lawa bang. Alhamdulillah. Memang fans kucing lah. Memang tahun ni fan kucing. Tahun ni fans kucing. Tahun ni kucing. Sebelum ni fan apa? Sudah ni dah saya asal Selangor. Asal Selangor. Okey, jersey ni ada name set lah? Ada. Ada. Ni, Oh, Daniel Asri. Kenapa bang pakai jersey Daniel Asri? itulah sebab anak saya bermain bola sepak. Jadi di mana dia bermain, di situ saya menyokong. Sekejap bang. Abang Ayah, adalah ayah kepada Daniel Asri? Ayah. Allah Akbar. Last season main dengan Selangor. Betul. Patutlah asal Selangor. Betul. Allah Akbar. Rezeki bang. Itulah dia. Itulah. Alhamdulillah. Apa yang penting kerjaya dia. Okay. Walaupun di mana dia pergi, dia akan bermain, cuba bagi yang terbaik. Saya macam mencet air mata. Ya? Saya macam terharu. Eh, Nak jumpa player dia tak dapat. Ya. Tapi jumpa bapak dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan ni. Kebetulan. So, apa harapan pada anak dengan tim kucing? Harapan saya memang tinggi. Sebab apa, saya tengok mainan dia yang mudah kan. Dia banyak bantu. Alhamdulillah, mulaan, pertengahan, dan itu hujung. Harap tu lah kalau boleh bantu lagi. Sebab apa, mainan ni memang sukar. Inilah pasal kucing ni bukan top-top. Betul. Kan, tim kan. Tapi semangat dia orang, mainan yang apa, kemistri yang bagus kan. Dan tahun depan Syed Abang selalu ikut anak. InsyaAllah saya ikut. Tahun depan lagi jauh perjalanan Lagi jauh jalanan ke luar negara. ke Asia. Okey bang. Penting sekali tengok lokal, kita support lokal sebenarnya. InsyaAllah. Firstly lokal. InsyaAllah. Okey. Lokal ni akan tunjuk permainan yang baik untuk meningkatkan lagi mutu serikat. Alright. Alhamdulillah. Okey. Thank you bang. Siap. Berbesar hati saya. Alhamdulillah. Okey, salam saya pada Daniel Asri. InsyaAllah. Okey. Siapa nama tadi tu? Saya Azhar. Azhar ya. Okey. Ah. Saya Ahmad Asri. Okey, faham. Daniel Asri. Kebetulan nama itu Daniel. Dulu ni Ahmad Daniel. Oh. Tapi lepas Selangor tu dia ubah Daniel. Asri. Nanti dia kata Oh, Asri tu nama. saya. Okey. Saya cakap terserah pada Daniel lah. Kalau susah apalah kan. Sebab apa Daniel ni buat nama ni besar tau. Orang buat atau benda yang baik. Jadi dia cakap mainlah yang terbaik yang boleh dan buat Kekuatan dia kat ayah dia belakang tu. InsyaAllah akan menyumbangkan at least Okey. support lokal. Alright, thank you. Okey. Okey. Assalamualaikum. Oh, okey. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya tamat perlawanan, saya dapat juga bertemu dengan Daniel Asri dan keluarga dia. Such a beautiful family. Thank you guys.